Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dapur Cik Din. Okay, hari ni Cik Din nak ajar cara Cik Din buat resipi sambal pau. Atau sambal pau ikan kering. Orang panggil juga dah. Dua nama ni sangat famous dah. Untuk kita buat sambal ikan pau. Sambal ikan pau pula dah. Sambal pau. Dah. Tersasu semua ni. Mana ada sambal ikan pau, sambal pau. Tu sambal mangga muda lah bahasa KL kan. Okey, bahan-bahan kita ada. Kita ada 3 jenis bahan aja. Mudah-mudah je dah. Kita ada pau ataupun mangga muda. Okey. Kita ada ikan kering. Ikan kering ni cik dia guna ikan tambal, anak tambal. Lepas tu ada lada lah. Lada ni ikut pedas saja, ikut siapa dia tak suka pedas boleh tak kurang ke. Tapi siapa yang suka pedas lebih tu boleh lebih ke lada. Tapi kalau sambal ni kalau tak pedas tak sedap dah. Cik panggil sambal. Sambal kena rasa ada kena ada rasa pedas lebih. Batu baru panggil sambal deh. Ke guana. Okey. Mari kita tengok cara-cara dia. Memang mudah cara-cara dia. Okey. Okey, mula-mula sekali kita nak bakar dari kering kita ni. Bakar atas lampu gas biasa gini je. Macam cik dia buat ni sangat simple ke. Okey, balik-balik ke dia lah. Jangan api kata bakar jangan sampai dia hangit sangat. Nanti sambal kita tu pahit. Okey, kita bakar lebih-lebih ke setara ni je. Nampak tak? Bau dia pun sedap Bau ikan bakar, ikan kering bakar ni memang menusuk hidung. Memang cahaya dah masa ni. Kita bakar mentah dah sampai dia lebih gini lah. Kedua-dua belah baru kita angkat. Ikan kering cik dibakar ni. Angin dah sikit galik tak ni. Telekor. Dia tengah buat tak ni. Galik. Tapi tak apa, boleh guna lagi ni. Okey, lepas kita nak kulit mangga ni kita kena kupas buah. Okey, kita kena kupas buah kulit dia. Okey, kalau kita tak boleh buat sambal bersama-sama dengan kulit dia nanti pahit. Okey, kita kupas dulu kulit mangga ni. Ikan kering ni kita kena pisi kata kupas, ambil dia punya isi tu. Okey. Kita kupas ambil isi gini lah. Mana tulai-tulai tu kita buat. Jangan nak ambil sekali dengan tulai pula. Nanti bila kita tumbuk nanti tulai tu tak kacau bukan senang tulai tu nak acur. Okey, kita buat gini lah. Kita buatlah sampai siap dah. Kita buat sampai siap. Beres. Okey, ni ikan kering yang telah kita siap Kita ambil tulai. Kita ambil tulai pula. Kita ambil isi dia. Okey, dan juga lada ni. Okey, step yang ketiga kita akan cicil kita punya buah mangga ni. Okey, cara cicil dia sangat mudah Jadi bila kita dah kupas macam ni, okey, letak atas tangan gini. Okey, buat gini je. Okey, buat sampai dia rasa kena dia dekat dia punya biji dia dah. Bunyi tak? Kek tu dekat biji dia dah. Kecik bahasa Kelantan lah dah. Sebab cik dia orang Kelantan. Sedap bahasa Kelantan lah. Kecik bahasa KL ni dia macam belik lidah. Okey, kita buat gini lah. Okey, kita buat sampai siap lah. Buat cicih halus-halus macam ni. Kita hiris pun nipis-nipis sikit. Mudah kita nak tumbuk. Bila kita tumbuk, kita tak tumbuk banyak lah. Kita tak tumbuk lama, senang untuk dia hancur. Okey, nanti nak makan pun mudah. Okey, kita buat sampai siap Okey, nampak tak? Okey, untuk kita buat sambal paruh ni, cara dia paling mudah lah. Untuk kita tumbuk. Kita kena tumbuk ikan dulu. Sebab ikan ni paling keras Okey, kita tumbuk ikan dulu. Agak-agak lumak lah. Okey, tumbuk sampai dia agak-agak lumak. Okay, nak guna ikan selain pada ikan tambal pun tak apa. Ada ikan glamour ke, ikan selar ke. Ataupun nak guna ikan rebus goreng. Boleh juga. Okey, kita tunggu sampai dia agak-agak lumak Okey. Okey, bila dah lumak gini, nampak tak? Bila dah lumak gini, kita tumbuk lada pula. Kita tumbuk lada pula. Okey, moleklah ngecik mata tu. Okey. Kameraman pun kena ingat lah. Aku kena putih mata kameraman kat. Merau lah. Okey, kita tunggu slow-slow lah. Jaduk lorak. Okey. Kita tunggu sampai lada kita lumak dah. Okey. Dah. Okey, bila dah lada kita nampak agak lumak dah. Nampak tak? Lebih baik kita tak apa dah. Okey, lepas tu kita masuk ke ni lah. Kita punya buah paruh tadi, paruh cicil tadi. Kita masuklah, kalau boleh masuk belakang lah. Okey, janji boleh tumbuk je. Lepas tu kita perasakan dengan gula.
letak gula sikit, bagi balance rasa pedas tu. Letak pula garam sikit. Lepas tu taji sikit lah. Lepas tu kita tumbuk. Jangan sampai lumak. Agak-agak dia bau-bau nak acur gitu. Okey, kita balik-balik ke dia. Ada sudu boleh balik-balik ke. Okey, kita tumbuk lah. Sampai dia agak-agak lumak dah. Okey, bila kita tumbuk tadi tu, jadilah lagu ni dah. Kita punya sambal pauh muda ataupun sambal pauh ikan kering. Sambal mangga muda kalau belah KL dia panggil. Nampak tak? Nampak sedap kan? Sebab kita pakai pauh muda, kita guna pauh muda dan kita tumbuk tu tidak hancur. Kita boleh tengok tekstur dia, tekstur pauh tu kita cicir tu. Masih ada kata nampak betul lagi benda kita cicir tu. Nampak tak? Kalau hancur sangat sampai dia jadi paste tu tak sel lah. Sebab tak sedap kalau kita buat gitu. Kita kena buat gin ni. Okey, nampak tak? Okey, ni dah siap dah. Boleh kita masuk dalam bekas, masuk dalam pinggan. Okey. Dan sedia untuk dihidangkan. Okay, nampak tak? Oh, jadi. Okey, lain orang lain cara ya. Sambal pauh ni ada juga orang buat menggunakan buah macang, buah pauh masak dan juga buah kuning. Okey. Dia cara dia berbeza-beza, bentuk dia pun berbeza-beza dan nama pun ada orang panggil nama lain dah. Tapi Cik Din kalau buat sambal pauh, dia akan buat cara ni je. Cara tidak kata nampak tu bila kita tengok sekali pandai memang menarik minat untuk kita makan. Okey, kepada yang dah menonton, Cik Din harap jangan lupa cuba buat resipi sambal pauh sederhana daripada dapur Cik Din ni dengan dialek dan logat bahasa Kelantan Cik Din guna untuk beberapa video yang akan datang. Jadi akan gunakan dia akan bercakap dalam bahasa ataupun logat Kelantan. Sebab Cik Din orang Kelantan, jadi Cik Din rasa lebih mudah Cik Din bercakap dalam bahasa Kelantan. Diselitkan dengan bahasa-bahasa KL. Okey, takut orang luar tak faham mana. Kalau pure Kelantan Cik Din kecek, takut tak faham. Jadi Cik Din akan cuba usahakan untuk bercakap. Cik Din akan selesaikan dengan bahasa KL ataupun bahasa standard Melayu lah. Okey, sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Selamat mencuba ya.